Tuan sekalian, saya tak berhasrat untuk mengulas semua isu-isu remeh-temeh yang dibangkitkan tiap-tiap hari jadi bahan untuk kita bertengkar sama-sama. Sama-sama kita. Kita bincang perkara besar yang menjadi dasar yang telah membentuk kehidupan rakyat dari Kedah pada masa ini. Itu perjuangan PAS di Kedah. Dasar prinsip PAS memang tertulis dalam perlembagaan, tapi dalam perjuangan untuk capai semua yang telah kita gariskan, jentera kita PAS kena faham sejarah, kena ada pengetahuan tentang apa yang telah terjadi pada masa lalu, apa yang nak dikembalikan di Kedah ni. Tuan-tuan sekalian, ekonomi kita ada urui. Dunia hari ini dia tengok investment berapa masuk ekonomi. Investment masuk di Kedah antara yang tertinggi di Malaysia. Jadi hampa nak kata kami koman kok mana? Kami tak koman. Bandingan Perak, bandingan negeri-negeri lain, kita berada di antara yang teratas. Dalam manufacturing kita nombor 1 di Malaysia. Kau nak kira lagu tu lah. Oh, dia kata habak pelaburan masuk bilion-bilion, Kedah tak ada duit juga. Hampa pikuk tu pula. Dah hampa ni bodoh. Sembang aku mana tak kena. Kita sediakan tapak untuk pelabur masuk ke negeri ini. Hasil cukai daripada industri itu pi persekutuan, bukan mai sini. Pi persekutuan. Maka persekutuan kena tengok muka kita. Kami telah sediakan tanah. Sebahagian besar tanah kami di bawah daerah. Kami buka kawasan industri. Cukai semua tu pi federal. Awak hampa belagak dengan kami. Awak hampa buat sekupang dua dengan kami. Awak permintaan kami hampa duduk diam. Malah diketepikan permohonan kita untuk bina KSP. Kona merata. Nak elaklah daripada kita kata mereka tu menghalang. Kona kok tu, kona kok ni. Halangan lah tu. Tuhan kata ya, diluluskan. Berdedam orang nak mai buat. Nampak tak wani kata? Guna alasan teknikal tu, guna alasan teknikal ni. Semua jawatan teknikal tu duduk bawah kuasa hang. Kuasa hampa. Oh, dia kata tak, teknikal. Agensi tu, agensi ni, agensi tu semua duduk bawah hang. Kalau hang kata ya, ya. Tak, tuan-tuan. Semua tu adalah halangan-halangan yang dipaparkan macam bukan halangan supaya kita tak mengata kat mereka. Ni malah ni nak mula mengata dah. Lagu mana kita tak kata? No? Takkan kita nak duduk diam? Saya bukan UMNO. Kepala kata kutu-kutu. Saya bukan PKR. Saya bukan Amanah. Saya bukan DAP. Kami PAS. PAS ada pendirian. PAS ada perjuangan. Mana boleh kami duduk diam turuk je hampa aku tu. Tentulah berlain. Hak negeri hampa perintah. Tak apalah hampa buat lebih kurang. Dia pun tak berani kata apa. Pasal takut kena pecat. Tapi saya dengar ada agak MB nak kena pecat. Nunggu belah selatan. Kita akan bercakap selagi kita ada kepentingan negeri dan rakyat Kedah. Kita ada kepentingan Islam untuk dipertahankan. Islam untuk didaulatkan. Selagi ada pencabulan,
selagi ada kezaliman, selagi ada penindasan, penafian hak, kita akan bersuara. Hampa tak boleh sekat lah tu, bab tu dengan pas. Pasal itulah kami ada jentera untuk memenangkan perjuangan kami dalam pilihan raya akan datang. Hampa nak kawan, hampa mai. Hampa nak lawan, hampa tunggu. Mantap.